Hello, selamat pagi guys. Okey, pagi ni Eric nak masak ayam masak merah. Okey, dekat sini Eric sediakan bahan-bahannya. Kita ada bawang putih, bawang hulen, bawang bombay, bawang merah. Kita ada halia dan kunyit hidup dan serai. Okey, kita gunakan bahan-bahan yang sedia ada. Okey, bye-bye. Okey, kesemua bahan-bahan ni hendaklah di blender. Dekat sini Eric blender semua bahan-bahan ni dan bersama cili kering . Ni dia cili kering yang rendam dengan air panas. Okey, kita masukkan ke semua bahan-bahan tadi ke dalam blender. Oh, sorry. This is a blender. Masuk. Macam banyak pula kan? Oh. Itulah. Okey, mula-mula sekali kita masukkan minyak masak. Okey. Tunggu sehingga panas. Okey, macam biasa, minyak masak pun dah panas. Okey, macam biasa, minyak masak pun dah panas. Kita masukkan 3 sekawan ni. Alright. Itu seluk tu. Mau kacau dia macam mana ini? Itu yang biasa saya pakai kan. Ini. Seterusnya kita masukkan bahan-bahan yang kita kisar tadi . Ini kan ayam masak merah sudah ini ada kuning-kuning. Tak apalah. Terpulang kepada sahabat semua nak panggil ni ayam masak kunyit ke, ayam masak merah ke. Okey, kita masak dia. Kita bagi dia pecah minyak. Alright. Okey, seterusnya kita masuk cili kisar. Masukkan sekali lah, senang. Pecah. Tunggu sampai pecah minyak. Okey, kita masukkan gula Melaka.